Hi guys, welcome back to my channel. Hai ibu, hai ayah, hai semua. So hari ni kita impromptu plan. Kita orang pergi. Kita nak pergi Gunung Lumut. Cuma tu, betul. Soleh dah pernah pergi. Huh? So kita review sikit lah. Kita paling review lah. So Alza baru sekarang ada aircon dekat sini. Ni tak tahu macam sedut, tak tahu. Ni tempat kawal. So lampu dia macam ni, sama je. Ni Nina. So seat dia ni kain. Ini PVC. Kain. So tak mesra kalau nak mandi kolam. So baru ada kat sini juga. Ada apa? Seat belt. Oh ni ada tempat cas. Tempat cas saja. Sana pun ada. Tak ada. Tak ada. Okey. Lepas tu dia punya apa tu nama dia? Apa? Bonnet dia agak spacious lah. Oh ni boleh letak seat, baby seat. Ada ni apa Android. Memang dah ada dah. Orang tambah. Lepas tu ada apa ni cup holder sana sini. Memang dah ada situ. Tak kerti lah nak. Oh ni pun ada cup holder. Nothing here, sama je. CarPlay Dengan Google Play. So lagi satu kat tengah-tengah ni armrest, boleh turunkan. Macam tu lah. Sofia nampak dinosaur. Aku tak tahulah mana satu. Kawan ke? So ni kat keluar ni ada kelapa sawit punya kilang. Busuk kalau dalam sini. Busuk kok. Ya, dah apa ni? Nampaknya yang penuh. Semua penuh. Tebak je. So banyak gila kereta. Memang ramai gila kat sini. Sebab hari ni cuti lama. So kami dah sampai. Hari ni dapat parking juga kat sini, tapi kat luar lah. Benda ni kat dalam sana memang tak mesra. Sebab hari ni ramai sangat orang. Okay, dah sampai. So ni kena bayar. Ramai-ramai ni bayar RM5 je, satu keluarga. So kita orang keluarga besar, kira RM5 juga. Ramainya orang. So, kita orang dah berjumpa dengan karakter lagi satu, Kak Mira dan Ketika. So, sekarang ramai orang. Dan aku vlog tanpa rasa malu. Ada jambatan juga kat sini. Sama sungai. Kita orang dapat jalan jauh dah ni. Ni asin dah dalam sikit ni. Ramainya orang. So sekarang kami dah sampai dekat macam tapak lah untuk kita orang letak tikar, letak kursi. So dia tak pandai guna Yulanzi ni. Oh tak dia. Oh, dia. Haruk. So kita akan ambil tempat ni. Itu tengah sabut pampers. Ada budak takut batuk tu. Dia takut apa sebenarnya. So let's go. Sejunya. Ni tak nak diri langsung ni. Apa kenapa? Sejuk. Sejuk. Kita nak buat apa? Ya Allah budak ni. Dia adik diri. Adik diri kenapa? Tak boleh. Patah.
Tenggelam. Kau jangan Zayan letak apa ni daun atas kepala Amelia. Sangat tidak ramah. Budak ni dia melekat tau. Dia tak nak diri. Aku penat. Tu Sakura. Huh? Sakura. Sakura tu Amelia. Bye. Kita Umira punya kepala. Daun. Zayan. Zayan. Nak. Budak ni aduh. Kami tengah have fun. Sakura. Antena. No. Mana apa? Cuma cakap apa? Family datang. Cuma cakap. Macam. So, Jana terapung tau. Tapi tak ada lah sebab kena 20 tangan. Macam best tau sebab boleh tengok atas. Nampak tak? Sekejap. Dia macam beratas. Rasa macam terapung. Lah? Lah? Dia titik sangat. Dia boleh lawak terapung. Masuk tengok atas. Macam indahnya alam. Hidup! Hidup! Macam mana boleh duduk? Boleh tak? So, kita orang dapati kawasan sini lagi tinggi. So, ini sampai leher. Gila lah. Gilanya bah. Budak-budak. Abang Mimi. Ini jaga budak-budak. Wow, Pak. Dia sengaja lah. Sakit ke siap? Wow, Pak. Itu tinggi sangat kau punya kaki. Kau lonjongan. Sukanya dek. Sukanya dek. Saya memegang Sakura. Cakap Sakura, hai. Sakura, hai. Hai. Sekarang Mama nak lompat. Tu Mama. Mama buat apa dah tu? Dulu ni bijak tau. Dia macam mengarut gila. Itu lompat apa? Lompat kapak. Biru dek. Bibir dia dah biru. Senyum kat Umilia. Emilia. Sakura. Peace. Jom balik tu. Nak hujan lah. Okey. Hujan. Dan Kan? nampaknya nak hujan. Kita pun beredar untuk mengelakkan apa Zana? Menunaikan solat fardu. Mengelakkan bodoh. Mengelakkan sebarang kebarangkalian. Sebarang Goblok! So tiba-tiba terik. Jadi kita orang decide untuk sama mandi tapi kat tempat lain pula. Saya budak kecil-kecil semua dah siap. So lihat video selesai.
Dia macam dia nak main lagi. Kita bawa je. Kenapa macam tu? Korang main lomba-lomba di sini. Kami tak tahu lah. Lomba-lomba. Ramai lah. Kakak boleh tak kak? I record for... Dah. Lawan bunyi air. Bunyi air. Lantunan batu. Lah, janganlah main kamera. Dengar apa tak tahu lah. Air. Oh, lo gerak. Oh, lah kuat lah lo. Halo. Kuat cakap. Buat apa? Buat apa? Siap pula. Okay, kita semua dah bersiap. Memang cincai je. Tudung saya tudung lain tau. Tapi kan tudung dia macam lebih kurang. So nampak macam sama. Padahal lain. Kita record. Musuh Surabaya nak. Macam orang asli semua. Record. Budak yang tak cukup main. Macam ni lah. Hey Zubain! Miguel. Nina. Bye bye. Peace. Fateh. Mas, jangan nak buat apa? Rekod lah pergi. Sekarang nak gerak balik. Sangat menyeronokkan, tapi tadi tak terjun pun sebab tak ada mood. Macam ni, bising-bising. So, Abang Nas sering kat berada kat depan, ini kat belakang. Penat juga. Terima kasih. Datang lagi. Bye. Sekarang kita orang ke Ke apa? Cakap lah betul-betul. Ke apa? Nasan. Panasan ke kepanatan? Penatan. Sebab seronok sangat mandi kan? Tapi bergigil-gigil juga. Gigil. Dia je gigil je lemah. Sufian lah. Gigil teruk betul. So kami membeli sikit lah sebab mengalas perut. So tuan parking dekat sini. Jadi kami sibuk lah dia nak vlog. So kita orang dah sampai kereta. Hey everyone, jangan lupa support my YouTube channel also. Lujana Wahab. Belakang tu ada yang Sini. Belakang tu ada yang berak. Sufian. Very honest compliment from me that the water here is very clean and very cool. Very cool.
Dia tengah review, aku tak review. So saya review makanan je. Ganggu. Bismillah. Orang tua juga datang untuk bayar, right? Berapa ringgit? Satu keluarga RM5. Nak. Berapa ya? Apa sana ya nak? Satu keluarga RM5. Masuk salju. Itu So sebab ni just a hari ni. typical burger. Masuk RM5. Biasa je. Tadi kita So Nina dah tidur. Jadi dah makan Dia balik Keropok. apa? pisang. Sayang. Main. Lepas tu ni abang. Ish. A few moments later. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bapak dia. dia bodoh dia. Bapak dia. Sampai happy. Dia otak gugulik. So tadi berlaku kejadian hampir aksiden Astaghfirullahalazim. Kita Orangnya mati kat dah. luar. Orangnya kat luar. Apa dia? Jangan dia cakap macam tu. Astaghfirullahalazim. So kita yang belakang. Boleh tutup dah. So ada GoPro. Kita akan tengok kejap lagi. Tadi sumpah nak ibu. Dah kena kau dulu nak. Betul. Kau tengok je tadi. Jauh tu yang tadi auto belok yang kita ni. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah kita ni berfungsi. Aku dah kita baru dalam hati. Kita baru. Brake kita dah tekan minyak. Ya handbrake auto depan tau. Tak kena lah. Dia banyak kali lah menyelamatkan. Geng-geng Alza pun selalu juga. Jadi sampai sini je vlog untuk kali ni. Jangan lupa like, comment, share dan jangan lupa subscribe. Tadi kan Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.